Balvin cuba untuk cari bagaimana percubaan. Sepakat yang kemas diperlukan oleh rakan-rakan. Baik sepakat ni. Bagaimana? Haji membuka ruang di sebelah kiri. Baik labungan daripada Haji. Saya tidak menjadi sambar dan jadi halang. Tanduk pergerakan di hadapan balik. Tapi terperangkap offside. Angkatan sudah pun dilakukan. Pecahan. Cuba untuk mencari ruang. Hebatan. Baik antara ni. Berjaya menemui rakan di hadapan. Bagaimana? Antara ke dalam kuasa penalti. Jamson. Baik. Lepas panjang. Oh, jelas tarikan. Sepakan yang kemas on target diperlukan bagaimana kali ini? Oh, terlepas. Agak jauh daripada pecah gol. Baik. Jadi tanduk kepada rakan di hadapan. Tapi tidak. Tadi naik ke hadapan. Pemain pertahanan naik ke hadapan. Bagaimana? Baik larian daripada Aldi. Tapi berjaya dihalang oleh. Baik. Kami yang lakukan untuk berdayakan pertahanan ataupun Justin. Dan bagaimana? Antara kepada rakan peluang untuk pasukan Rogadi mendapatkan gol tidak menjadi nafikan oleh Olut. Baikkan kaki tapi masih lagi kembali kepada pasukan Rogadi. Baik dorongan ni. Dan terbuka pintu gol untuk gol yang kedua kepada apa? Untuk Haji. Baik antara daripada Haji untuk Maling. Bagaimana Maling? Percubaan daripada Maling. Bagaimana? Cuba terus melakukan kawalan masuk ke dalam kuasa penalti dan dijatuhkan sepakan penalti. Bagaimana? Oh, terkena tiang. Eli berjaya untuk membawa bola ke depan. Bagaimana? Ada ruang untuk Eli lepaskan rebatan. Masih lagi Eli. Diselamatkan oleh penjaga gol. Antara terus ke dalam kawasan penalti. Umpanan mencari hantaran itu tidak menuju ke rakan. Dan serangan daripada pasukan Rogadi rebatan. Sasar. Terlepas. Padan ke dalam kawasan penalti terus kepada penjaga gol. Bagaimana? Percubaan daripada Yodin. Pembungaannya baik. Untuk rakan yang melakukan larian dari bawah. Ada ruang untuk melepaskan rebatan tetapi diselamatkan. Bagaimana tadukan? Baik antara daripada Umar untuk mendapatkan salih. Oh, hadangan. Dodi nampaknya yang akan melakukan sepakan. Bagaimana? Oh, sayang. Tidak offside. Dan bagaimana rebatan? Kurung Ganding. Saleh. Ada ruang untuk Saleh. Dan bagaimana? Itu dia. Gol pertama. Dodi. Antara baik. Dan peluang untuk mendapatkan gol. Yang kedua bagaimana? Diselamatkan. Jadi curi. Antaran kepada Yudin. Tapi dapat ditanduk. Dan melantun. Oh. Pasukan Kajfilah ada ruang untuk Saleh. Larikan bola masuk ke dalam kawasan penalti. Bagaimana? Percubaan daripada Saleh. Pertemuan di antara kedua pasukan. Untuk aksi lawan persahabatan. Kajfilah menentang pasukan Rogading. Peluang untuk pasukan Rogading. Bagaimana rebatan? Gol yang ketiga. Pemain paling tinggi di dalam padang.
Bagaimana? Antara baik ke dalam kawasan penalti tadukan. Gol yang kedua untuk pasukan Katsila Inog. Torogan kepada baling di sebelah kanan. Lebarkan kepada rakan dan bagaimana peluang untuk mendapatkan gol penyamaan. Gol yang ketiga untuk pasukan Katsila United. Bahkan ada ruang untuk pemain ini melepaskan percubaan rebatan. Oh, bagaimana? Harus segera untuk melakukan percubaan rebatan daripada maling. Menukar half dia tu. Bagaimana baik gerakan yang dilakukan dan ada sentuhan. Bagaimana kali ini? Gol yang keempat. Dan peluang untuk Saleh harus melakukan penyudahan dengan segera. Oh, baik. Dan terlepas pemain Katsila ditutup saja pun. Janganlah terlebih sikit pun tidak boleh. Bagaimana? Masih ada serangan dari pasukan Rogading FC. Percubaan dan ditamatkan lebih awal. Tiupan whistle panjang. Isyarat perlawanan sudah pun ditamatkan. Jadi keputusan masa penuh Katsila 3, Rogading